Lepas dari sudut tarbiyah, memang diakui lah, ramainya rijalut tarbiyah, orang-orang yang memang menguasai, memahami, boleh mentarbiah diri dan masyarakat. Cantik. Tapi proses yang perlu berlaku lagi lepas ialah melahirkan lebih ramai orang yang dikenali sebagai rijalud daulah. Menarik tu istilah. Menguasai, memahami tentang pentadbiran, selok-belok, politik pentadbiran dan sebagainya. Ini perlu lebih ramai orang yang menguasai. Jadi dengan penguasaan ini, bila di peringkat pusat kita jadi kerajaan di peringkat negeri, kita akan lebih bersedia. Jadi apa yang berlaku kita akan jadikan sebagai panduan yang baiknya.